Nama saya Nur Adawiyah binti Azmil. Saya dari SK Pendidikan Khas Kuala Terengganu. Saya rasa seronok sebab dapat belajar benda baru. Lepas tu boleh kenal kawan-kawan yang baru dari sekolah-sekolah lain. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada UMT dan Yayasan YTM. Nama saya Cikgu Ilani binti Ahmad Razi. Saya dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Kuala Terengganu. Pada pendapat saya, program sebegini sepatutnya dijalankan setiap tahun untuk meluaskan lagi pengetahuan anak-anak pendidikan khas tentang robot yang pada mereka robot sebenarnya asing bagi mereka dan sekarang mereka lebih rapat dengan teknologi masa kini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada UMT dan juga Yayasan TM kerana sanggup menaja program sebegini dan memberi lebih peluang untuk murid-murid pandang ke hadapan untuk memenuhi teknologi yang akan datang.